Harga ayam makin naik dan mahal, tapi masih tidak dapat melawan kemewahan harga ayam ini. Inilah tempat 300 ayam paling mahal di dunia. Ayam tongkang berasal dari Vietnam. Ayam ini dikatakan mempunyai isi yang sedap, biarpun hanya dimasak ayam macam. Digelar sebagai ayam naga, terkenal dengan saiz kakinya yang dikatakan sebesar pergelangan tangan manusia. Punca mahalnya ayam ini kerana sukar untuk dibiarkan akibat kakinya yang besar selalu menghancurkan telurnya sendiri. Harga bagi ayam ini selalunya dalam lingkungan RM5,000 hingga RM9,000. Ayam kadaknak. Ayam ini, biarpun namanya sebegitu rupa, bukanlah bermaksud dia dilaknat. Ayam dari India ini mempunyai keunikan berwarna hitam sehingga kan warna dagingnya turut sama. Daging ayam ini dikatakan sangat berkhasiat, tinggi dengan protein, rendah kolesterol, serta kaya dengan asid amino dan vitamin, menjadikan dagingnya sangat kering. Harga bagi ayam ini boleh mencecah sehingga RM12,000. Ayam cemani digelar ayam Lamborghini kerana setiap inci ayam tersebut sangat mahal dan premium. Juga berwarna hitam, tapi hitamnya termasuk tulang dan bahagian organnya. Sukar untuk dibiarkan, unik, sering dikaitkan dengan dunia mistik dan ilmu hitam maupun perubatan. Menjadi punca ayam yang berasal dari Jawa ini mahal. Harga bagi ayam ini antara RM20,000 hingga RM25,000. Jadi, tidak hairanlah dinobatkan sebagai ayam termahal. Jangan lupa untuk follow kerana ianya percuma dan tak semahal ayam tersebut.